Apa khabar semua? Ada orang tanya dekat saya, kenapa kereta EV ni dia tak pasang macam wind turbine supaya sewaktu kereta tu tengah berjalan, kan ada angin dari depan kan? Angin tu akan pusingkan wind turbine ni dan wind turbine ni boleh generate electricity dan elektrik tu akan digunakan untuk cas balik bateri EV tu. Jadi range dia akan jadi lebih jauh. Nampak macam simple je solution ni. In fact, sebelum ni saya ada ceritakan kenapa EV ni tak guna dynamo yang macam dekat basikal tu kan, letak dekat tayar EV tu. Ada orang cakap tak boleh macam ni sebab benda ni akan mengganggu enjin, sebab power dari enjin tu ditransfer ke tayar and then kita ambil balik tayar tu transfer ke dynamo. Jadi benda tu tak berkesan. Tapi kata dia, kalau guna wind turbine berkesan sebab benda ni tak efek enjin secara mechanical. Jadi kenapa company EV masih tak nak guna wind turbine ni dekat kereta-kereta dia orang? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, untuk explain benda ni, kita kena juga guna konsep First Law of Thermodynamics. First Law of Thermodynamics kata, tenaga ni tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh berubah bentuk. Jadi sebenarnya kalau kita letak apa-apa pun lah, kita letak dynamo ke, kita letak wind turbine ke, tenaga ni mesti datang dari somewhere. Tenaga ni dia tak tercipta secara tiba-tiba. Dia mesti convert daripada something else. Jadi sebenarnya tenaga yang dapat daripada wind turbine disebabkan pergerakan kereta tu sebenarnya bukanlah berasal daripada angin yang mana kereta tu tak bergerak. Tapi kereta tu bergerak dan angin tu tercipta disebabkan oleh enjin yang menggerakkan kereta tu. Dalam kes EV ni disebabkan bateri dan motor elektrik yang menggerakkan kereta tu. Maka dari situlah datangnya angin. Kemudian angin tu pula kita gunakan untuk putarkan turbine. Jadi sebenarnya tenaga yang dapat daripada turbine yang generate elektrik tu sebenarnya berasal daripada bateri kereta tu juga. Anda nampak tak? Bateri tu transfer energi ke motor. Motor transfer energi ke tayar. Tayar transfer energi kepada pergerakan. Pergerakan tu pula menghasilkan angin dan energi tu ditransfer pula ke wind turbine. Kan first law cakap tadi, tenaga ni hanya boleh berubah bentuk kan? Dia tak boleh dicipta. Jadi perpindahan tenaga macam tu, setiap kali dia berpindah tenaga ni, akan ada kehilangan ataupun losses. Jadi sebenarnya, walaupun kita boleh je dapat elektrik daripada wind turbine tu, tapi elektrik tu sebenarnya dihasilkan oleh bateri EV tu sendiri. Jadi senang cerita, pusing-pusing dekat situ je lah. Baik kita tak payah pakai wind turbine, hanya guna bateri tu untuk range yang banyak, berbanding kita letak wind turbine untuk cas semula bateri tu. Kita takkan dapat tenaga yang sama banyak. Kita mesti dapat tenaga yang lebih berkurangan. Jadi itu sebab yang pertama. Memang konsep perpindahan tenaga tu macam tu. Okey, sebab kedua, kenapa manufacturer EV ni tak nak guna wind turbine dekat kereta dia untuk cas semula bateri tu adalah disebabkan wind turbine ni akan create drag. Kereta EV ni kalau korang tengoklah, bentuk dia sekarang memang pelik-pelik. Dan antara design objektif yang paling penting kereta EV ni adalah untuk minimize drag ataupun rintangan angin. Sebab apa? Sebab rintangan angin inilah yang akan memperlahankan kereta, dan bila rintangan tu memperlahankan kereta, kita kena tekan pedal banyak lagi untuk pastikan kereta tu memecut. Jadi maknanya kita akan guna lebih banyak tenaga kalau ada drag yang banyak dekat kereta tu. Kalau dekat kereta biasa, antara sumber utama drag ni adalah di bahagian depan kereta tu kan. Sebab dekat depan tu ada radiator. Kita memang memerlukan angin untuk sejukkan radiator kita. Jadi memang ada tenganga lah dekat depan tu untuk kereta-kereta biasa. Tapi kereta EV anda perasan tak? Dia tak perlukan radiator macam kereta kita yang biasa. Jadi dia boleh terus tutup dekat depan tu. Maka hanya dengan tutup dekat depan tu saja, diorang dah mengurangkan banyak rintangan angin sebenarnya. Kemudian ada juga kereta EV yang tak nak guna side mirror dah. Dia nak guna kamera saja. Sebab katanya side mirror tu pun akan menambahkan lagi rintangan angin. Kemudian spoiler semua dia dah optimize kan, diintegrate terus dalam bonnet belakang tu. Tak ada dah spoiler yang keluar macam biasa. Kemudian dia punya tayar tu pun, sport rim tu kadang-kadang ditampal lagi dengan ada plastik supaya tak ada angin boleh masuk celah-celah tayar tu, supaya dapat mengurangkan lagi rintangan udara ni. Jadi dengan segala effort yang engineer dah keluarkan untuk membuatkan design kereta tu sangat kurang rintangan udara, ini kita nak pergi tambah pula wind turbine, pergi tambah balik drag tadi. Jadi benda ni tak make sense lah. Of course, wind turbine ni dia memerlukan drag tu untuk memutarkan bilah tu untuk generate elektrik.
Jadi dia sebenarnya ada kena-mengena dengan faktor yang pertama tadi, iaitu first law of thermodynamics. Tenaga ni dia tak boleh dicipta. Kalau nak ada putaran tu mesti kena ada drag. Itu baru bilah. Belum kira dia punya tiang lagi, and then dia punya segala mekanisme dekat situ lagi. Memang seolah-olah macam kita reverse baliklah apa effort engineer sebelum ni untuk mengurangkan drag. Okey, jadi faktor pertama tadi conservation of energy, dan faktor kedua adalah drag. Faktor ketiga pula adalah berat turbine yang kita kena usung sepanjang masa tu. Jadi orang dah buat banyak research untuk kurangkan berat bateri, untuk tingkatkan power to weight ratio kenderaan. Ini kita usung pula turbine tu, mungkin tambah lagi 60 kilo, 70 kilo. Macam tambah seorang lagi manusia dekat dalam kereta. Jadi bila kereta makin berat, maka makin banyaklah nak kena guna bateri untuk menggerakkan motor elektrik tu. Jadi dekat situ ada satu lagi pembaziran dalam bentuk berat yang berlebihan. Jadi itu faktor ketiga kenapa manufacturer tak guna turbine dekat dalam diorang punya EV. Kemudian sekarang ni katakanlah memang adalah wind turbine ni dekat dalam kereta. Wind turbine ni kan adalah additional component yang mana kita sebagai pengguna nak kena maintain pula. Tak cukup dengan nak maintain kereta tu, sekarang nak kena maintain pula integrity wind turbine tu. Sebab apa? Sebab ada pertambahan komponen. Komponen tu pula bergerak sentiasa dan sentiasa under load. Sebab dia berputar dan dia loadkan generator tu. Barulah boleh ada electricity. Jadi benda yang under load ni memang wear and tear dia lebih cepat. Kemudian dia bergerak, dia sentiasa berputar. Jadi penambahan pula dari segi nak kena maintain. Orang kadang-kadang fikir beli electric car ni supaya kurang maintenance engine tu. Tak payah maintain engine dah. Ini sekarang kena tambah pula nak maintain wind turbine. Jadi ini satu lagi tak make sense lah. Kemudian faktor lain adalah dari segi safety juga. Tak kepelik ada wind turbine yang berputar dekat setiap kereta yang bergerak tu. Dah lah tak efisien. Lepas tu kalau blade tu patah ke, duduk dekat atas jalan, motor langgar pula, itu akan jadi satu safety issue. Dan untuk generate tenaga tambahan untuk menambahkan range kereta ni, sebenarnya dah ada dah. Teknologi ni kita panggil sebagai regenerative braking. Maknanya motor elektrik yang menggerakkan kereta daripada bateri tu bukanlah dia setakat berfungsi sebagai motor saja, tapi dia juga boleh berfungsi sebagai generator. Dan benda ni hanyalah deactivate sewaktu kita brake. Sebab waktu brake tu kita dah tak nak energi tu, kita nak buang dia. Kalau dalam kereta biasa, tenaga kinetik tu akan ditukar kepada haba. Tapi dalam EV ni kena lebih berhati-hati sebab kalau buang terus dia nanti kuranglah range dia. Jadi engineer pun design lah regenerative braking ni. Sebab tu kalau kata anda naik Cameron, naik EV kan, katakan dekat atas tu range tinggal 100 km. Bila turun bawah, ada kemungkinan range tu lebih dari 100 km. Mungkin dah jadi 120 km. Sebabnya bateri tu sentiasa charging. Sebab bila turun Cameron tu, kita tekan brake memanjangkan. Kita tak guna pun power untuk menggerakkan kereta tu. Kita banyak tekan brake saja sebab memang berliku-liku turun bukit dekat situ. Jadi sebab tu setiap kali kita brake, dia akan charge bateri kita. Sebab tu bila sampai ke bawah, range akan lebih banyak daripada masa kita dekat atas. Jadi teknologi regen braking ni memang dah lama dah wujud. Sekarang pun dah makin lama makin efisien. Menyebabkan tak perlu lagi teknologi-teknologi lain macam wind turbine ke, macam dynamo ke untuk supply tenaga tambahan dekat kereta tu. Dan ini terpakai kepada kereta biasa juga. Bukan setakat kereta EV. Memang tak logik kalau kita letak benda-benda ni sebab dia melanggar hukum first law of thermodynamics tadi. Baik, ada lagi tak cadangan lain macam mana nak tambahkan range EV ni? Kalau boleh tak nak bagi bateri tu habis terus. Kalau ada cadangan, ada komen dekat bawah dan saya akan cuba kupaskan. Kalau anda berminat nak belajar tentang komponen-komponen enjin supaya kalaulah kereta anda tu breakdown dekat tepi jalan, bila mekanik explain apa yang rosak, apa nak kena ganti, anda boleh faham apa yang dia cakap tu dan tak adalah terkejut sangat anda bila dapat bil repair nanti. Jadi ilmu tentang enjin ni sangat penting, lagi-lagi kalau anda adalah seorang pemilik kenderaan. Memang saya dah leraikan sebiji enjin tu, keluarkan komponen dia dan explain kepada anda satu persatu dalam bahasa yang mudah, bahasa Melayu supaya semua orang boleh faham. Anda boleh belajar dekat rumah saja dan dalam beberapa jam saja anda dah faham banyak sangat pasal enjin kereta. Link untuk join kursus ni saya letakkan dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.